Program hari ini adalah Perhimpunan Sukarelawan Top Force seluruh Malaysia yang sepatutnya dihadiri oleh wakil-wakil top force di luar Kelantan juga. Tapi sebab sekarang ni tiba-tiba kena banjir, mari dulu kena banjir. Jadi ramai daripada Selangor, daripada Perak, daripada Perlis tak dapat hadir lah. Top Force ni dah 10 tahun lah kita membantu masa banjir, terutama di negeri Kelantan ni lah. Dan kita sebenarnya bukan membantu di Kelantan saja, kita membantu di seluruh negara. Sekarang ni di Perlis, Top Force Perlis sedang Bertukar Lumus membantu di sana. Top Force KL, Top Force Perak juga Bertukar Lumus membantu di sana. Kita bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam sebagai rakan strategik kita. Saya sendiri dilantik sebagai kena bersekutu Angkatan Pertahanan Awam. Jadi memberikan kita penggembelingan sumber yang lebih bagus dalam usaha untuk nak kita bantu mereka yang memerlukan. Dan kita juga sukarelawan kita juga terlatih dah, dilatih dengan baik oleh Pertahanan Awam. Kita dah belajar bawa buk, kita belajar teknik menyelamat dan sebagainya. Jadi kita tidak masa gusar bila kita turun ke lapangan untuk membantu mereka yang memerlukan bila berlaku bencana. Dan benda tu data baru kita lancarkan lah untuk memudahkan sukarelawan update di mana mereka membantu, apa yang mereka beri, bantuan jenis apa yang mereka berikan supaya tidak berlaku pembaziran semua. Jadi sepak pergi tu kita tahu dah, sini banyak dah pamper, sini banyak dah susu, tak payah gatal dah. Atas berah pula sini tak ada. Lagu tu ceritanya. Jadi benda ni sangat memudahkan kita mengharapkan sukarelawan kita ni menggunakanlah sistem yang dibina ini.